Apa perasaan awak bila tengok adik awak konvo? Biasa je. Tak ada perasaan lah. Sebab dia pernah kena. Okay, apa perasaan awak bila tengok adik awak dah nak masuk darjah 1 dah? Tak ada perasaannya. Cuma tak tahu. Apa perasaannya? Saya ialah biasa je. Awak rasa macam tak sangka tak? Ada rasa macam tak sangka? Adik dah besar. Sikit. Oh ada. Aduh. Anak kedua saya konvo hari ni. Tahun depan dah masuk darjah 1. Kan? Saya sekali tak ada perasaan. Saya macam biasa je. Apalah. Tidak ada apa. Aduh. Terima kasih. Demikian tadi kisah-kisah di Tino Azulatuan. Okey, lagi sekali. Sedia. 1, 2, 3. Okay, sekarang majlis tamat prasekolah untuk adik dah selesai. Tahniah adik. Dah habis, dah tamat prasekolah. Lepas ni masuk darjah 1. Hai. Sekarang kita nak bergerak ke campsite pula untuk menghadiri Camp Mate Gila Camping. Let's go. Okay guys, sebelum kita pergi camping, kita ambil dulu barang makan ni yang kita dah order. Saja nak bagi kawan-kawan merasa. Lepas tu kita pergi ambil pau manung, kiriman daripada Farizatul Kamal. Dia lah buat tangan sikit untuk kawan-kawan. Anak-anak, are you okay? Kenapa macam tu? Ngantuk. Mana adik? Adik mana adik? Tu budak nak masuk darjah 1. Kak, saya baru habis joget nyanyi lagu Memori Tercipta. Dan saya akan masuk darjah 4. Ya. Dan kawan saya kata nanti darjah 4 nanti makin susah. Okay, so sekarang dah pukul 11.36. Maybe sampai campsite dalam pukul berapa 12.30, 1, lebih kurang macam tu lah. So hopefully dapatlah join serba sikit aktiviti dekat Gila Camping. Actually Camp Mate ni 3 hari, tapi disebabkan hari ni ada urusan, kita meraihkan anak-anak dulu. Lepas tu barulah kita boleh join Camp Mate. Okay lah kan, untuk first time join ni
Okay lah, next time kita join untuk 3 hari, okay? Sorry Abang Zam dan Kak Syaz. Kita jumpa sekejap lagi. Bye-bye. Into the car park. Left to the car park. Bear left into the car park. Oh, seberang dengan resort ni je. Ha, tu tengok tu. Resort Sungai Kelang tu belah sana. Tu belah sini. Dah sampai Sungai Kelang campsite. Agaknya diorang tengah buat aktiviti apa lah agaknya Banyak parking kan. Itulah. Mereka. Toilet. Wish, macam mana kita nak masuk ke dalam dengan barang banyak-banyak? Kita zaim dia tu. Tu sungai dia. Tu ha. Oh, sungai dia. Geng-geng Kodi. Kakak Dina. Geng-geng Kodi. Tu ni. Meriahnya dia punya ni set up. Hujan ni. Kau dah macam mana? Kau tengok ni bapak kita pergi sini. Bapak orang nak buat kerja lain ni. Yelah ni. Sepi lah. Ada orang ni. Ada. Aduh, kawan-kawan punya perangai. Kita dah sampai. Jom kita pacak kemah. Nama dah sama. Dah bertukar dah, 3 kali tukar dah tu. Dia nak halau pot. Dah belakang lah. Dah sampai hati. Dah tidak kat bawah ni kan. Dalam sponsor dekat belakang. Aku tak tahu cakap apa dia ni. Okay, suasana selepas hujan. Tadi hujan lebat. Kelang kabut semua pakai tutup. Tak tahulah jadi apa dah ni. Habis basah. Ini kemah ni patah. Kemah ni patah je. Ni apa? Kita rasa sini tu. Ya, Sini. Kemah ni patah sebelah. Sebelah dia patah. Ada kita dapat membantu. Abang dah masuk bersama-sama tu. Bersama-sama ni bersama-sama. Boleh kasih extra. boleh 7 lagu. 7 lagu. Tadi ini bukan video lagu ni. Miskin saya beli kemah. Kena air. Sekali tersungguh. Sedih. Jadi tak? Ya. Okay, kita tengok. Zoom. Zoom, okay? Tempat laluan, okay? Agak melecak sikit lah. Tapi yang penting kering. Okay? Enjoy the hujan. Okay, bye-bye. Behan? Okay, dah?
Alhamdulillah tadi apa mangsa atas sana? Itulah. Masa datang sudah dapat diselamatkan. Dapat diselamatkan. Mereka masih ada senyuman tak? Ada senyum lagi. Ada senyum Tapi lagi. macam serik lah. Lagi. Macam serik. Okey, bukan selalu. Yelah. Ya, bukan selalu. Dia nak uji kita hanya kemah tu. Ya, betul lah. Tapi punca ni. Ya, ini. Inilah punca. Memang semua orang cakap ni punca. Ini punca. Kak. Hei. Kau ni pasal. Celup. Minum sikit air dia. Hei. Oh my God. Stop it. Get some help. Abang. Oi, ada siapa ni? Semua lenjun. Ada yang kemah patah. Memang tadi hujan memang lebat sangat tadi. So tak boleh buat apalah kan. Kita tengok keadaan ayah Kimi. Tadi ayah Kimi tersadung. Jadi dahi dia luka sikit. Bangla. Okay. Malang tak berbau tiba-tiba jalan-jalan dah terjatuh, terkena benda tajam. So kita harap ayah Kimi cepat sembuh, insya-Allah. Okay, sekarang pun dah petang. Kita pun nak bersiap-siap lah. Mandi-mandi. Prepare sebab malam ni ada malam gala. So kita orang join je lah apa yang ada. Okay, jumpa malam nanti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ali. Happy birthday to you. Ini bukan dia beli ke ni? Kebalik. Selabik. Tolongkan yang perempuan tolongkan. Tak makan apa ni? Ini ada makanan. Dia birthday Mazal. Bacang. Baca. Kepung. Nyanyi. Ada apa lagi di timer? Kita tangan. Warna pink, asalkan warna pink. Happy birthday to you. Balik sungai. Mana setan dia cepatlah. Ya, Setan mana? perkampungan Gosh. Saya nak yang tu. Perkampungan Gosh Fusi. Panjang-panjang lah kau berkebut berdua. Awak yakin? Kan saya ambil balik. Makan dalam kemah je, geng. Hari kat luar hujan. So kita makan pun dalam kemah je lah. Hujan-hujan ni. Dari ni kari. Kena Maggi. Ni ada telur, ni tak ada kodok. Sekarang saya haus. Pergilah ambil air kat luar. Tak tahulah sampai bila hujan ni. Kita layan je lah.
Alright, korang, disebabkan kat luar hujan, jadi kita unboxing je lah apa yang Abang Zam dan Kak Syaz bagi kat dalam kemah je. Ni, siapa yang join Game Meet akan dapat ni bag gila camping. Okay, lepas tu dapat bandana tema rock kan. Lepas tu dapat rencah-rencah sup ni, sup tulang. Dapat sos tomato, sos cili. Okay, lepas tu kita dapat stiker gila camping. Lepas tu kita dapat ni, apa tu, kabel USB. Dapat lagi. Kemudian kita dapat ini. Kitchen ada gila tulis camping. Ada tulis gila camping 7. 7.0. Dan kita dapat ini juga. Punya lawa ya. Cuba buka kakak. Mari kita buka. Ha. Dah. Kita buka. Kita dapat ni. Ini adalah lilin. Lilin, tapi nanti kalau kita bakar ada bau. Dia ada bau macam bau apa tu? Wangi. Bau bam. Wangi. Kita try lah. Okay. Bekas dia comel. So inilah yang kita dapat. Dan baju Gila camping. Baju gila camping. Ini tak termasuk ya. Baju gila camping besok kita orang pakai. Hari ni tak sempat nak pakai. Itu saja. Terima kasih Kak Syaz dan Abang Zam. Inilah barang-barang yang kita dapatkan dari Gila Camping. Ya. Ada terang ke lampu? Ada terang lagi. Kita Awak di macam-macam. Kita ke kemah. Kita ke kemah Kak Shima Dah halang. untuk makan-makan. Makan-makan di kemah Kak Shima. Final. Banyaklah final. Mana ada final? Kita tumpah makan ya Kak Shima ya. Allah, ya Allah Akbar. Risau kita. Cukup. Berani cakap tak terang. Dia betul ada nasi. Yang bentar ada nasi. Dia ni makan durian. Cak, awak buat apa? Makan durian. Tadi kat kemah sebelah, ni kemah sini pula. Mana dapat durian tadi? Ada orang bagi. Malam ni adalah malam gala untuk tema rock. Tapi itulah hujan tak berhenti lagi ni. Macam mana Ni rock mana? Duduk mana? Rock gosok. Rock gosok perut. Korak kan lah. Kecil lah dekat masak sikit. Dia kena gincu yang gelap sikit. Ni mic kilau. Tahu. Ini banana pineapple pen kan? Bukan. Okey. Aduh, hai. Rock tapi bling-bling lah pula. Sabar. Orang majlis tak ada buat. Baju dia, cerita dia. Sekali kasut. Nanti kita ambil video. Tara. Tak apa. Sokeng. Cuaca hari ni tak baik juga. Diorang memang ikut tema betul lah. Dahsyat lah. Terbaik lah kita camper. Ui, pakcik. Ya, pakcik. Boleh sampai sana.
Hebat cepat. Backdrop ni sebagai facing kita, so kursi tu angle kan di sini. Macam-macam ragam, macam-macam. Ya. Ni siapa ni? Haikal. Oh, boleh. Ini Wino Sableng. Itu Wino Sableng, bro. Kita ada sedikit surprise untuk kambing perah. Makan. Makan. Okey, happy birthday Abang Haji. Dah lah bawa tiba menantu, birthday pula. Ini semua, boyo. Apa?
Okey, berakhirlah majlis pada malam ini, malam gala. Selesai sudah. Masing-masing pun dah keletihan, kepenatan. So jomlah kita tidur. Jumpa besok. Bye. Okay, suasana pagi di Sungai Kelah Campsite. Hari ni hari yang terakhir. Semua pakat-pakat nak kemas dah lah. Nak balik dah. Ini tim Kodi. Okay, ini toilet untuk zon apa ni? Saya tak ingat dah lah. Zon A. Yes, zon A. Ni toilet yang terdekat lah. Disebabkan campsite ni baru je buka, jadi toilet tak berapa banyak lagi. Toilet wanita. Dalam dia ada 2 tandas. So dua-dua toilet cangkung. Toilet duduk. Toilet dia lawa. Dan ada open shower. Open shower. Kat luar ada sinki. Macam tu juga dengan toilet lelaki. Tiring. Dekat atas sana ada jalan ni. Dekat atas sana menuju dekat sana ada tapak herba. Tapak herba tu dia macam wild sikit lah. Yang ini, yang geng-geng Kodi ni pun ada toilet juga. Ada macam, tak pastilah yang tu apa, surau ke apa tak. Tapak ni pun best juga. Dan bawah sana-sana tu sungai. Dikelilingi sungai. Sorry lah tak buat proper review campsite. Sebab masa tak mencukupi nak ronda semua ni. Luas juga dia punya ni, tapak campsite. Bambu seluar tak pakai seluar. Ni seluar tak pakai lagi. Mana tahu lah. Okey gitu. Kembali kita cakap bawa telefon. Cuba konten. Pagi-pagi dah mula. Relax dulu. Tak sial lu. Tunjuk lu bangun. Berat. Alu. Alu nak pergi sini. Cima, ni ketupat yang Alu sini kan. Dia lagi bagi. Kau. Ada tempat dekat Cima lagi. Ketupat tu kita punya lah sebenarnya. Oh ya. Dah bilang dekat kita dah. Ni bersama dengan Sengit. Rata-rata lagi bintang. Baik dekat belakang Kak Ani tu ada. Sisi mengemas sikit-sikit. Sebelum hujan lagi. Risau hujan pula sekejap lagi. Jenuh pula lah. Budak-budak nak berharap dengan dia awak. Baby long. Ni aktiviti sukan neka untuk anak-anak. Dah habis dah pun. Wow, semua dapat. I got capybara. Wow, you got capybara. Yeah. Yeah.
Pada Meli Ayah Kimi, Meli Jepito, Alung, Kak Larin, Sheila, Sheila dengan Farid, Sheila kat sini, Pakcik Kempi. Okey lah, baiklah. Panci dengan Uncle. Ambil gambar dulu. Kita ambil gambar. Okey, ambil gambar. Kepala. Macam tu je orang kena kat orang tu. Kami nak habis nampak kan? Video belakang sama. Nel awak jangan masuk Nel. Tak tahu mana budak mana dewasa ni. Handphone tu kongsi-kongsi lah. Lepas ambil gambar ni you boleh buka handphone tu kongsi-kongsi. Cari abang dah. Aziz. Meminta yang itu pun meminta. Dasar wanita. Astagfirullahalazim. Setan. Aduh, astagfirullahalazim. Kashima, tolong. Tak ada air sangat. Sepit. Kasut. Tak tinggi mana kau tahu? Habis tu ke? Kak Shima, dia orang berkutuk. Dia tak layan pun. Kita dia apa? Tak, dia pergi rumah kebun. Ya, dia pergi rumah kebun. Aku dah jadi tidak gampang. Bapak sikit balik. Wait a minute. Who are you? Kita memang akan masuk BTT. Kita memang masuk BTT. Masalahnya bukan jejak dekat kau. Pening lah kau ni kawan pergi ni. Baik, tehu. Ini dah siap ni. Allah takut. Penat lah dia. Ya Allah. Allah. Aku rekod ni. Tunggu masuk BTT esok. Kashima. Hujan lah. Hujan lah. Hujan. Kashima, show dah habis. Dah habis. Alah, dia ke? Alah, lagi.
yang kat. Ni bapak gajah kan kamu. Aduh. Okey, selesai saja kita punya camp meet untuk gila camping. 7.0. Jumpa lagi di next content. Terima kasih Abang Zam dan Kak Syaz dan semua camper-camper yang join camp meet gila camping. Kita jumpa lagi next. Bye bye. Assalamualaikum. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah.